Okay, so sekarang ni aku dah kemas aku punya meja ni disebabkan tengok ni, ini barang yang ada atas meja aku. So yang ini baru nampak clear sikit. Sebab apa aku nak clearkan meja aku ni? Sebab aku nak letak something dekat sini. Yang ini nak tahu benda apa? Kejap lagi kita tengok. Okay, so dah siap aku punya projek sikit demi sikit. Okay, ini yang aku masukkan chef 2 layer ni. So yang ini memang aku dah lama dah nak pasang tapi tak terpasang-pasang. Jadi sekarang ni kita dah set up untuk yang baru lah. Ini baru persen masuk sikit lah untuk aku punya setup ni. Nanti kita akan penuhkan dekat sini barang-barang kamera dan juga dekat atas ni ada sikit lampu and so on lah. Apa yang bestnya pasal rack ni adalah dekat bahagian belakang ni. Kat bahagian belakang ni dia boleh sangkut macam-macam lah. Okay, dia ada bagi sekali dengan hook, ada 4 hook. Dulu harga rak macam ni lebih kurang 100 lebih lah. Sekarang ni harga dia dah bawah 100. Bagi aku memang sangat-sangat berbaloi lah. Dia punya kualiti pun tebal, dia punya besi pun tebal. So kau mana dapatkan, link aku sediakan dekat bawah lah. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share dan follow.